Sekmo, hari ni aku nak bawa Sekmo pergi dekat Belukar Bukit. Air terjun Belukar Bukit. Jom. Air terjun Belukar Bukit ni terletak dekat Kampung Belah-Belah Menerung atas tu. Kampung Belukar Bukit lah. Gitu. Suasana nak sapa ke air terjun Belukar Bukit tu sangat nice dan macam cece rasa vibe-vibe kampung dia Sekmo. Gitu. Kena masuk ceruk sikit. Sekmo weh lah diri aku dah tahu ke nak kabur langkuan ni. Jadi kami pergi ni pun nak macam nak santai-santai, nak healing-healing. Jadi hak bawa anak tu nak healing-healing juga, tapi bila main dengan aktiviti air ni, kita kena care sikit anak-anak kita. Anak-anak buah-buah sikit. Biasalah anak-anak tengah membesar kan. Jadi kita kena pantau sikit supaya tak jadinya macam-macam benda hak kita tak mahu berlaku lah. Seperti lemah ke, hanyut ke, bahan di umbuk ke, bahan di pala air ke. Gitu. Lepas tu dengan keadaan gini juga kita kena tengok juga cuaca-cuaca belah atas nak terang ke dok, nak gelemak, nak hujan ke dok. Gitu. Sebab mudahnya berlaku kepala air supaya mengelakkan kita jadi mangsa-mangsa yang seterusnya. Sebab sini pun banyak dah berlakunya kes-kes lemah. Tapi sini view dia sangat nice dan sedap. Gitu. Dan kawasan-kawasan dia ni pun ada juga air yang dalam, air yang tahu. Gitu. Jadi Sekmo bawa lah anak-anak Sekmo dan pantau lah kalau nak pergi tempat-tempat. Jadi aku nak payung sikit vibe kawasan dia dan suasana lah kami mandi-mandi. Bila mari je tempat ini confirm makan nasi lauk budu. Jadi kami makan nasi lauk budu, panggang ikan, singgang ikan, panggang terong. Very simple menu, sangat nice. Tengah-tengah makan nak makan berambat gitu, hujan pulak bahang Sekmo. Jadi kami balik tempat ke bawah pondok. Lepas pada hujan lebat tu kami terpaksalah makan dekat bawah pondok nasi lauk budu. Sekmo tengoklah Pahing makan nasi pun. Lepas pada tu kami kubik sikit motor Pahing ni nak laju sikit. Gitu. Jadi next nak suruh aku explore mana lagi Sekmo, Sekmo boleh letak di ruang komen. Saya tak bagi tu.